Ramai orang tak tahu otot betis ialah jantung kedua manusia. Bila ia lemah, seluruh badan boleh jadi lemah. Kita duduk lama, kurang bergerak, urat kaki tegang, akibatnya, darah tak naik semula ke jantung dengan sempurna. Kesannya, aliran darah perlahan, oksigen kurang, nutrien tak sampai, dan bahan buangan kotoran pun tak keluar lancar dari badan. Itulah sebabnya kaki cepat lenguh, betis keras, lutut sakit, dan badan mudah penat. Tugas otot betis ialah mengepam darah dari bawah kaki ke atas. Kalau pam ini lemah, peredaran darah perlahan, saraf sakit, sendi meragam. Di sinilah seluar Aurora membantu. Fiber Kodenshi Jepun yang tertanam dalam seluar itu menyerap haba badan dan memancarkan semula far infrared ke dalam badan untuk melancarkan peredaran darah, melembutkan otot tegang, mengurangkan inflamasi, menguatkan otot betis, meningkatkan metabolisme, mengatasi keletihan sebab badan dapat lebih oksigen dan nutrien dan mengurangkan sakit lutut dan tumit. Hasilnya, badan rasa lebih ringan, sihat dan bertenaga. Seluar Aurora bukan legging biasa. Ia seluar kesihatan premium yang unggul di pasaran. Bukan itu saja, seluar Aurora telah beberapa kali memenangi Malaysia Health dan Wellness Brand Awards, membuktikan kualiti dan keberkesanannya. Kalau selalu lenguh, cepat penat, dan peredaran darah tak lancar, cubalah pakai seluar Aurora. DM saya sekarang.